So, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Daniel dari JB Auto World, Cawangan Ipoh. So, ya bersama kita hari ni abang nama apa bang? Nama saya Kusyairi. Okey, abang dari mana bang? Saya dari Sungai Siput . Daripada Sungai Siput. Okey, so abang tahu JB Auto World daripada mana? Biasanya saya ada juga, saya tahu jugalah apa social media semua ni kan. Kemudian ada juga saya tengok JB Auto World ada juga satu dekat Manjung tak silap saya kan. Betul. Lepas tu dekat Ipoh . So pernah ronda pernah tengok . Dari 1 sampai 5, abang rate berapa servis JB Auto World? Oh, saya rasa memang 5 . Sebab dia punya proses memang best . Dia punya proses tu proses dia cepat kan. Lepas tu dia punya layanan daripada segi macam servis, layanan tu semua memang okey lah kan. Lepas tu saya tengok kereta pun bila kita try bawa kan, test drive, lepas tu kita tengok dia punya macam dia punya condition tu memang okey lagi lah, luar dalam semua okey lah. Abang ada tak sepatah dua kata yang untuk kami punya follower? Okey, kepada follower JB Auto World anda semua yang baru nak membeli ataupun baru dalam proses tengah mencari kereta kan, saya rasa memang JB Auto World ni memang antara yang terbaik lah untuk kita punya used car punya kedai kan. So ini memang best sebab dia punya proses dia, servis dia kan. Lepas tu layanan daripada kita punya salesperson semua memang okey juga kan. So pada anda yang nak mencari tu boleh cari terus. Okey, jangan fikir-fikir dah, pergi je JB Auto World tu, okey, pilih apa kereta yang anda nak lah. Okey, memang terbaik. Okay, baik kak. Masih.